Oh, strike. Akhirnya strike. Ya. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, welcome back to Fat Balas Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku keluar mancing di kolam taman rumah aku ni, taman aku bang rumah aku ni. Nak menduga PB. Dengan PB ni. Kemarin aku nak mengai talapia ke pelampung, tapi PB duk rancak. Duk makan umpan. Hari ni aku nak try casting pula. Tapi sebelum ni aku duk casting payah nak makan kan. Tapi aku duk pakai SP je lah kan. Aku try beli dah. Tak ada pula yang nak tup. Tak mau nak sambang. Tengok kemarin duk friendly agak rancak agak. Tengok dia makan agak umpan. Aku pakai pelampung. So hari ni kita try casting. Tengok dia nak makan tak. Kita tengok lah kalau dia friendly tu kita try kan. Apa-apa pun nak beli. Kita tengok dia nak friendly ke tak petang ni. Petang kemarin time kita pakai main pelampung tu, oi bukan main rancak. Hari ni kita tengok dah macam mana perangai dia. Okay guys, bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Oh, matahari menerangi. Okay guys, jom kita pasang umpan, kita baling. Okay guys, aku nak try main bulu. No, kotak bulu. Lama tak main bulu. Takat-takat tak pergi tasuh ni tak main bulu. Bulu pun dah opalai. Okay, kita pakai ni. Ladung ni agak berat agak ni. Tak apalah, pakai je lah. Sebab kat sini kolam ni ayak dah surut banyak, tak apa dalam. Try tengok main rapat dasar. Alah, hai strike. Kena tepak perut bodoh. Makan kat mana ni? Makan kat mana lah. Solid tu. Makan cái nó nè. Try
Tak mau guys. Curut. Jom kita release. Go. Oh ni. Main belit. Main vibe ni guys. Vibe dari apa? Storm 10 gram. Try. Lama tak main vibe. Main SP pula guys. Wah, mau main SP tu. Ada video depan ni. Itu lah video halus. SP ataupun main drunken kan. Sedap. Main drunken. Ada tu. Something. Main drunken ke main minum? Try minum guys. Minum. Okay, 6.5. Dia rancak. Kurang time. Makai dah. Dan time ni rancak. Makan datang ni. Bulu color putih tengok guys. Tengok dia kalau apa. Bulu putih. Ya. Ayo kita coba. Saya mencari sejenis ikan. Akhirnya strike. Ya, mari ada kumpau. Balik. Ya.
akhirnya saya kok telan habis. Telan habis. Oh, saiz padu. Saiz padu guys. Saiz mantap guys. Dia telan. Kan tak ada dah. Alhamdulillah. Tu dia guys. Dalam saiz 35 cm. Mantap. Jom kita release balik. Okay, go. Terus jadi baik. Tak lihat lah. Okay guys, sampai di sini dulu sesi mancingku untuk petang ni. Alhamdulillah ada juga strap 2 ekor, satu full hook kena di perut, satu lagi tu solid buka. Alhamdulillah, tak sia-sia lah aku main bulu hari ni. Ada juga yang makan. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir tu ke channel aku jemput empau untuk subscribe, tekan tombol loceng guys, like, share video aku serta komen. Okay guys, dah maghrib ni, nak gerak balik. Semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter.